Hari ni aku ada kerja kat Terengganu, so bawa lah anak-anak aku berjalan kan. So kita stay kat Kureta Resort ni. Okay lah, cantik kat tempat dia, korang boleh tengok kan. So yang ni rumah bahagian depan, ni rumah bahagian belakang lah. So bahagian depan ni dia mahal sikit sebabkan dia berhadapan dengan muara. So kat belakang ni dia murah sikit lah. Ada swimming pool. Anak aku dah mandi dah kat sini, swimming pool. Dia Kureta Riverside Resort ni. So kau boleh tengok kat sini, so rumah yang bahagian depan je lah. So dia kan lawa-lawa siap. Okay lah. Lepas tu dia berhadapan, kalau yang ni dia mahal sikit sebab dia berhadapan dengan muara ni. Kat sini dia ada buayan macam-macam, kat situ tempat mancing. So kau boleh mancing lah kat situ kan. Okay, lawa kat tempat dia. Swimming pool dia okey lah untuk duduk budak. Untuk budak-budak je, tak dalam sangat. So kat mana? Kat Kureta Riverside Resort. Okay lah, sebab aku ada kerja, aku datang hari biasa, so tak ramai orang lah. Okay, aku nak tuju swimming pool juga. Bye.